So, welcome back to my channel 192. Macam video part 1 sebelum ni, perjalanan sepanjang KLIA 1 ke Incheon Airport. Dan video kali ni adalah part 2 dia. Bagaimana day 1 berada di Korea. Let's go! Sekarang kita orang menuju ke hotel dekat Myeongdong. Sekarang kita orang naik van private menuju ke hotel. Perjalanan dalam 1 jam rasanya. So korang layan dulu time slap. Nanti kita jumpa next. Okay, sekarang dah sampai dah ke Myeongdong Tengok suasana kat luar Oh, sejuknya lah kat luar ni. Diorang buat apa kat tu? Buat TikTok Tak. Jom, kita pergi ke night market. Kita jalan dulu. Penat tu jalan di Myeongdong night market ni. Kita pergi makan dulu lah dekat Busan Jeep. Let's go. Aku kalau datang Korea ni, Busan Jeep ni memang tak boleh tinggal lah. Mesti datang juga. Dia punya makanan kat sini semua sedap-sedap. Sejuk guys. Berapa suhu? Sekarang kita boleh tengok kat sini. Negatif 7. Sejuk. Aduh, aku boleh lupa pula. Stokin aku bawa sepasang je. Aduh, tak apalah. Jom, aku bawa korang di tempat beli stokin paling borong sekali. Apa aku cakap ni? Jom kita pergi beli stokin. Oi, kau nampak tak stokin berapa harga ni? Harap korang nampak 10 tambah 1 15 won. Sama dekat Malaysia berapa Okay, dah settle beli stokin tadi. Kita pergi Daiso jap. Nak jalan-jalan cuci mata. Weh. Hah? Dah. Tak, dia cari yang ada rokok. Brother kedai makan tu cakap. Tak boleh cakap apa. Okay, ni Daiso paling terbesar di Korea. Kau bertekad entah. Kau tak ada. Kau tak cakap aja. Let's go. Daiso ni 12 tingkat bos. Internet tingkat 12. Kau ada? Ni. Day 2. Good morning Donative people. So today kita akan
menuju ke rail bike. Apa nama bike tu Genchon Rail Park Kalau tak silap Tapi tak apa, nanti kita tengok apa nama tempat dia. Tapi sebelum tu kita pergi makan dulu. Lapar ni, perut berbunyi-bunyi ni. Makan dulu barulah boleh main basikal. Jangan buat. Aku dah tunjuk macam kerja yang kacau. Macam itu je. Menuju ke Kim Yong Jong Rail Bike. Okay, ni driver kita. Jom Rail Bike. Apa? Apa tu? Tak ada apa tu. Jangan laser, tak salah aku tak boleh. Laser tak boleh kena lens. Sekarang driver kita nak settlekan tiket. Tiket kita pukul 1.30. So dia nak betulkan pula. Dia nak percepatkan sebab kita orang sampai awal. Let's go. Driver ni kau bagus dia. Susah je driver. Ah shit, copyright. Copyright. Oh. Jauh je masa. View pukul 12.30. Dengan suhu -5. Sibuk je. Oh ni mungkin dulu first bike dia kot. Oh ni dulu. Sekarang dah baru. Say something. Today is so cool, like -3. Annyeong. Like yesterday -10, but today it's a little bit getting better. It's getting better. So we're gonna ride a bike with our friends. Susah nak buat saya settle Ya, itu dia. My driver got the ticket. Yeah. Oh,
Ni untuk 2 orang. Ini 4 orang. Alright. Okay, let's go. Memang kita 2 jalan kayu ni. Wah. Ni apa ni? Ni, handphone letak ni lah. Pijak ni tali pinggang. Kamu pun kayu juga kan? Kamu kayu juga lah. Kayu, semua kayu. Jangan apa? Tak ni je. Kau punya lens. This one lens je. Dah lah. Sejuk. Kau buat apa bro? Weh, kat sana tak ada kan? Ada bajet tak? Itu yang 2 orang tu dia sini. Itu yang couple. Let's go. Kayu. Break.